Satu malam saya langgar seekor di jalan. Satu malam saya langgar seekor di jalan raya. Seekor ke? Lembu. Lembu masih hidup. Lembu kediang. Ini tak pas ni SPM ni. Lembu masih hidup. Dia lembu tu lah. Dia bangun dan lari. Siapa yang bangun? Satu malam saya langgar seekor di jalan raya. Lembu itu masih hidup. Dia bangun. Yang langgar tu bangun ke lembu bangun? Dan lari. Lembu lari. Kereta saya rosak lebih kurang 12,000 beki. Lusa saya cari sekawan lembu itu dan sembelih 3 ekor, jual daging dan ambil buat beki kereta. Lebih tu saya bubur dalam tabung masjid. Apakah hukumnya? Dia aksiden lembu, rosak keretanya. Lembu tu lari. Malam esok dia buat operasi. Dia takak 3 ekor, sembelih jual. Dapatlah bayar kereta. Daripada lebih pada 12,000, sebuah dalam tabung masjid. Boleh tak buat macam ni? Boleh. Boleh apa Ustaz? Boleh dosa. Mazhab mana ajar mu buat macam ni? Kalau mu ambil yang 3 malam tu malam 3 ekor tu lembu orang lain. Tahu tak? Sedangkan orang yang main lembu pun kadang-kadang tukar lembu orang. Tu hari-hari agak lembu. Nak? Kalau mu ambil lembu orang, tak, kalau sahih lembu hak kemarin, tak boleh juga. Jangan buat undang-undang sendiri. Okey? Bila berlaku lagu ni, kerosakan ditanggung. Tengok, kalau tempat berlanggar itu laluan kereta, tuan lembu wajib ganti. Kalau berlanggar itu berlaku di laluan lembu, tuan kereta wajib ganti. Tapi ini di jalan raya. Jalan raya bukan laluan lembu, laluan kenderaan. Maka bila berlanggar kenderaan dengan lembu, tuan lembu wajib ganti. Jika tidak ganti, jadi hutang sampai mati. Katakanlah 12,000 duit ini, tuan lembu tak mengaku, tak mau bayar. Maka bila mati tuan lembu, wajib bayar 12,000. Ambil daripada harta si mati, bayar pada tuan kereta. Kalau tidak dia ambil 12,000 itu, tidak sah faraid. Kita hati-hati ramai lembu. Faham? Tapi jangan kita buat undang-undang sendiri. Dia tak bayar, dia berhutang, maka dia